Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Sungai Sedim, Kedah. Kali ni Opah duduk port rahsia. Sebab tempat ni dia kawasan pembinaan Jabatan Air dan Saliran. Sebelum budak-budak tu balik, tanya boleh ke duduk kat sini. Dia orang kata boleh. Sebab malas nak keluar, atuk masak nasi. Dia kata dia nak masak. Dah tak lalu nak makan kedai katanya. Kita tengok aje lah atuk masak apa yang dia masak. Tak tahulah labu air ni atuk nak tumis ke, nak rebus aja ke, lantaknya lah dia. Kita tengok. Opah nak masak, dia kata tak payah, biar aku pula masak kali ni, kau duduk diam aja. Elok berbenar lah. Aduhai, tempat pemotong ada atuk dibuatnya atas. Kat Cebok ni aja. Bawang, anak udang kering. Itu sambal goreng Opah bubur ni emergency ni masak. Cara atuk masak, dicampurnya bawang putih, bawang merah, udang kering, sambil belacan pun dimasuknya kan, tengok. Dia letaknya sini, jangan pandang ringan. Nanti anda makan terbelayak biji mata. Main. Perisai tau. Perisai. Chef atuk masaknya ni. Siapa makan tu siap. Opah gatuk sini lepak sini ni. Siap dengan pejidai apa semua tu. Tu dah. Ini okey, sejuk. Lepas kita lawin juga. Malam senyap. Ayo dia jernih benar komoy. Ya Allah, hai. Memang jernih sangat-sangat. Tengok yang ini, tempat gelap pun boleh nampak pasir kat bawah tu. Sedangkan yang ini gelap ni, kalau pandang betul-betul ni, gelap. Sempat lagi atuk membasuh. Sedangkan dah pergi cuci dekat mesin basuh semalam tu.
Hai, jangan ni. Belok. Okey, biasa. Budak kampung menjaring kat sini. Maka dia nak senja. Esok pagi tengok itu. Hati-hati licin tau. Sebab dah 4 malam kena lobby jugalah pakaian sebab dah banyak kotor. Kenapa Opah tunjuk atuk sembayang? Sebab Opah suka sudut atuk sembayang tu. Betul-betul yang hala sungai. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.